Hai gang, gua Xiaomi kat sini. So, ini adalah Xiaomi Pad Mini yang aku baru je receive semalam dan aku rasa menarik kalau nak buatkan satu video YouTube untuk tablet ni. So, jom kita unboxing sikit. Apa isi dia? Xiaomi Pad Mini. Dia support Dolby Vision Atmos. Dekat belakang gunakan Xiaomi HyperOS. Okay, so dekat dalam korang dah boleh nampak ada tablet Xiaomi Pad Mini size 8.8 inch for single hand grip, 3K resolution 165Hz. Support Xiaomi Focus Pen, tapi aku tak dapat pen dia. Xiaomi just hantar tablet je. It's okay. So kita buka dia. Bismillah. Ni dia Xiaomi Pad Mini. Hadir dengan warna dark grey, aku rasa. Dia ada single kamera dan size dia wah sangat compact Best gila size dia. Okay, so memang untuk single hand grip, tapi aku rasa macam single hand grip ni macam susah je nak capai tangan aku. Nak apa? Dia akan dua tangan juga. And then dekat dalam kotak macam ini. Ni aku rasa dia punya kepala charger. Capacity 67 watt. Kepala charger dia. So agak laju dia punya pengecasan. Lepas tu dapat juga dia punya kabel. Dan ya, that's all. Dia tak ada casing. Datang dengan pen tak ada juga. Aku rasa dia dijual berasingkan ataupun datang sebagai free gift kot. So untuk Xiaomi Pad Mini, size dia 8.8 inch, yang mana screen dia dah support 3K resolution dan 165Hz refresh rate, which is aku tak tahu nak gunakan 165 tu macam mana. Mungkin ada apps yang boleh support juga. Even 144 pun terkadang main game, certain game yang boleh guna kan. Biasa untuk tablet mini ni orang akan gilakan iPad, tapi tahun ni Xiaomi hadir dengan Xiaomi Pad Mini untuk make sure bagi competition sikit dekat iPad mini. Dan apakah aku akan guna tablet ni? Mengikut size dia, aku rasa yes, aku akan guna. Terutama let's say aku macam buat content dan aku perlu untuk tengok skrip, tengok social media kan, upload video, upload gambar, yang mana aku perlukan skrin lagi besar. Untuk processor sendiri dia gunakan MediaTek Dimensity 9400 Plus 3 nanometer. Tapi aku tak try lagi lah, terutama untuk gaming, untuk upload ataupun download data. Nanti kita akan test. Dan untuk tablet sekecil ini, bateri dia agak besar, 7500 mAh bateri, dan siap ada 18 watt wired reverse charging. Lepas tu untuk entertainment, dia dah support Dolby Vision, Dolby Atmos kan. Untuk connectivity dia sendiri, dia tak ada LTE, dia Wi-Fi, tapi dah support Wi-Fi 7 dan juga Bluetooth 5.4, which is laju lah untuk kita transfer data ataupun connection dekat mana-mana peranti lah. Okay, so untuk kamera dia sendiri, kamera utama dia 13 megapiksel, which is quality dia okay lah, biasa-biasa je. Dan kamera depan dia 8 megapiksel, tapi untuk kamera bahagian hadapan dia bukan dekat atas ni, tapi dekat tepi ni. Jadi kalau korang macam Google Meet ataupun online meeting, korang kena, kalau nak tengok kamera, korang kena tengok dekat bahagian tepi ni. Dan bila dalam keadaan cukup cahaya, bagi aku okey je 8 megapiksel, clear. Bukanlah cantik sangat, tapi cukup clear untuk kita buat Zoom meeting ataupun online meeting lah. Orang nampak muka kita dengan clear. Sekarang aku nak test dia punya speaker. Jom kita tengok. Ni aku buka no copyright music. Arabnya tak ada masalah lah. Okay, untuk speaker dia dual stereo speaker, dan bagi aku sound dia memang okay lah, best lah untuk tablet sekecil ini. Dia ada, aku tengok ada 1-2 speaker kiri kanan. Dan juga untuk sound dia tak berapa crystal clear sangat, tapi cukup untuk kita dengar lagu tu dan kita enjoy. Faham tak? So untuk tablet ni, adakah dia reliable untuk kita gunakan? Okay, jujurnya aku bukanlah pengguna tablet tegar. Even aku ada beberapa tablet kat rumah ni pun aku tak selalu pakai, tak selalu guna. Tapi dia macam berbeza dengan Xiaomi Pad Mini ni, di mana aku rasa agak selesa gunakan dia, terutama bila aku nak scroll social media, aku nak tengok Instagram, Threads ataupun TikTok kan. Lepas tu untuk aku baca artikel ataupun santai-santai tengok video YouTube kawan-kawan aku kan. And then untuk Xiaomi HyperOS ni, korang able untuk buat floating window dan juga split screen, yang mana split screen ni korang tinggal tarik 3 jari ke tepi and then korang pilih apps apa yang korang nak gunakan pada masa yang sama. So itu saja video daripada aku. So konten ni lebih kepada first impression lah sebab aku tengok Xiaomi Pad Mini ni macam menarik kan, menarik perhatian aku. So thank you. Please tengok video yang lain, subscribe dan like video ni. Bye. Assalamualaikum. Lupa. Wow, hebat sekali.